Guys, tengah hot tau sekarang ni. Pendapatan KWSP meningkat sebanyak 48% untuk separuh tahun pertama berbanding dengan separuh tahun pertama tahun lepas. Adakah ini bermaksud yang kita akan dapat dividen yang tinggi untuk tahun ini? Baru-baru ini KWSP umumkan yang diorang berjaya catat pendapatan pelaburan sebanyak RM57.5 bilion untuk separuh pertama tahun 2026. Angka ini naik sebanyak 48% berbanding dengan RM38.92 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. So you see, korang kena faham betul-betul maksud sebalik announcement ni. Jumlah 57.5 bilion ini sebenarnya telah pun termasuk dengan keuntungan yang belum direalisasikan, atau ia adalah sebenarnya paper gain yang disebabkan penilaian mark to market akibat turun naik kadar pertukaran wang asing. Dan mengikut peraturan tahun-tahun sebelum ini, unrealized gain ini tidak boleh diagihkan sebagai dividen kepada ahli. Jadi CEO KWSP ada pesan, ahli KWSP kena tengok prestasi ini dalam perspektif jangka panjang sebab peluang pasaran yang baik pada separuh pertama tahun ini mungkin tidak berulang untuk separuh kedua tahun ini. Tapi kalau kita nak tengok dekat mana KWSP melabur, memang tidak menafikan pengurusan dana diorang bijak ambil peluang. Penyumbang terbesar untuk keuntungan diorang adalah daripada equity ataupun pasaran saham yang menyumbang sebanyak 70% daripada keseluruhan pendapatan suku kedua. So diorang berjaya jana RM20.94 bilion daripada pasaran equity global yang tengah rancak, terutamanya disebabkan keyakinan pelabur terhadap sektor kecerdasan buatan ataupun AI. Yang anda highlight adalah walaupun aset luar negara KWSP hanyalah 39% daripada keseluruhan portfolio, pelaburan antarabangsa ini telah menjana 65% daripada jumlah pendapatan pelaburan diorang, iaitu sebanyak RM19.29 bilion. Memang keputusan bijak untuk melabur dekat luar negara masa pasaran tengah naik. Satu lagi berita yang I nak fokus adalah perkembangan positif dalam kalangan ahli KWSP itu sendiri. Setakat Jun 2026, jumlah ahli aktif KWSP dah bertambah kepada 10.9 juta orang, dan kesedaran orang ramai untuk mencarum secara sukarela pun semakin tinggi. Dan jumlah caruman sukarela secara keseluruhan meningkat kepada RM14.15 bilion. Ini bermakna lebih ramai orang mula nampak kepentingan menyimpan untuk masa depan dengan instrumen yang selamat dan kukuh based on prestasi setiap tahun. Jadinya, berdasarkan prestasi yang bagus untuk separuh tahun pertama ini, korang rasa berapakah dividen KWSP untuk tahun ini? Tahun lepas dapat 6.15% untuk konvensional dan juga syariah account. Maybe tahun ini 7%. Ataupun at least lebih sikit lah kot berbanding dengan 6.15%. Kita tengoklah macam mana.